So, apa yang terbaru tengok ni ya, Norway dah kena punishment daripada FIFA sebab kalahkan Israel 5-0. Katakan sebab apa? Sebab kita semua tak boykot FIFA. Kenapa kita semua tak boykot FIFA? Malaysia sepatutnya adalah negara yang pertama sekali boykot FIFA. Lepas tu bukan Malaysia aja, jemput sekali negara-negara lain tu boykot FIFA. Tak payah tengok, tak payah layan, tak payah apa-apa. Kan? Kita nak tengok sekurang-kurangnya 20 negara dia boykot. Lepas tu kan apa kesan kepada FIFA? Mengamuklah FIFA kan. Kau bagi 100 kali boykot dekat diorang, lepas tu bagi FIFA menggelupur dengar kita punya voice pula. Okey, tolonglah bagi tahu kat semua negara-negara tu, jangan bengap sangat.